Boboiboy Baraju, kompilasi misteri api dan ais. Nombor 1. Menurut Boboiboy Ais, dia pernah tinggal di planet Baraju sewaktu kecil kerana tugas bapanya sebagai duta yang banyak berpindah randah. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Ayah saya kan duta, dah biasa pindah-pindah ni. Walaupun ini dilihat sebagai kenyataan kelakar, hasil minda Boboiboy yang semakin hilang ingatan akibat terlalu lama berpecah badan, sebenarnya memang betul bahawa bapanya Amato memang bertugas sebagai seorang duta angkasa lepas. Ayah aku kerja sebagai duta. Amato sendiri pernah mengirim postcard kepada Boboiboy daripada planet lain. Lambat sikit tadi sebab tunggu model ni. Dari mana ni? Entah. Maka timbullah persoalan, adakah Boboiboy sebenarnya memang pernah ke planet Baraju dan mungkinkah Mekamato pernah menjadi duta yang berusaha mendamaikan antara puak salju dan puak bara, ataupun memang Boboiboy Ais sudah nyanyuk. Nombor 2. Adikan Boboiboy dan Gopal menangis apabila menyangka Papa Zola telah mati. Sama sahaja dengan siri asal Boboiboy di mana mereka berdua menangis menyangka Papa Zola telah mati sewaktu berhadapan dengan raksasa tidur suatu ketika dahulu. Sama juga, Papa Zola bangkit kembali dan membuat lawak. Memanglah aku hidup lagi. Nombor 3. Feng menjelmakan kuasa separa mentadak bayang. Ini adalah julung kalinya Feng menghasilkan makhluk serangga bayang. Apatah lagi untuk kegunaan kuasa tahap kedua. Kemungkinan pengalaman Feng di planet Windara telah memberikannya ilham setelah memakai baju perisai bertemakan serangga dan juga berlawan dengan musuh-musuh serangga, termasuk si Bella yang merupakan seekor mentadak. Kami, Tuan Kuku Puteri. Nombor 4. Desain senjata untuk kedua-dua penguasa elemen lama di Baraju telah berubah. Dahulu, cakera berapi Pairapi rupanya begini. Kini, rupanya begini pula. Manakala pemukul berat Mas Mawais rupanya dahulu begini. Kini telah diubah menjadi sebegini. Dan kedua-dua senjata ini nampaknya telah diwariskan kepada cucu-cucu mereka. Ada kemungkinan pihak Monster berbuat sedemikian kerana cakera berapi Pairapi yang dahulu terlalu mirip dengan cakera berapi Boboiboy Blaze dan ini tidak sepatutnya berlaku kerana kesemua transformasi elemental Boboiboy yang lain tidak menggunakan senjata yang sama dengan penguasa-penguasa asal. Maka diubahnya termasuk dengan Mas Mawais sekali. Alang-alang. Nombor 5. Satu lagi benda yang diubah adalah pertempuran Pairapi dan Mawais menentang Retaka. Dalam Boboiboy Movie 2, kedua-dua penguasa elemental itu dilihat menentang Retaka bersama 3 lagi penguasa elemental lain. 5 versus 1. Akan tetapi, di sini dilihat hanya 2 menentang 1. Ini bermakna penguasa-penguasa lain menentang Retaka secara berasingan pada waktu yang lain. Dan memang inilah yang ditunjukkan sebelum ini dalam siri Boboiboy Galaxy Windara dan Boboiboy Galaxy Sori. Kuputeri berseorangan apabila dikalahkan Retaka dan King Balakung pun sama berseorangan apabila dikalahkan oleh Retaka. Nombor 6, kita lihat kemunculan atuk kepada Roktaroka bernama Toktaroka. Yang menariknya, makhluk batu ini boleh dilihat menua dengan kepala semakin botak dan tumbuhnya janggut dan misai dalam bentuk batu. Sama juga dengan makhluk batu Marvel iaitu The Thing yang boleh menumbuh janggut batu di dagunya. Nombor 7. Satu lagi perbezaan antara animasi Baraju dengan versi komik adalah pertempuran dahsyat antara Boboiboy Blaze dan Ais. Dalam versi komik, mereka berdua berlawan di kawasan luar, manakala dalam versi animasi 3D, mereka berlawan dalam gelanggang seperti gladiator dengan disaksikan para penonton daripada Puak Bara dan Salju. Nombor 8. Dalam Power Sfera Universe, kita pernah ada 2 orang penguasa pelbagai elemen iaitu Boboiboy dan Retaka. Boboiboy beroleh kuasanya melalui pemberian Ochobot.
Manakala Retaka pula merampas kuasa secara paksa daripada pengguna-pengguna elemen lama. Dan ada satu lagi penguasa pelbagai elemen selepas Boboiboy yang sering dilupakan, iaitu si robot Boboibot yang mendapat kuasanya hasil pengambilan sampel-sampel elemen Boboiboy. Nombor 9. Di pasar Puak Bara, kelihatan peniaga makanan yang menjual bermacam jenis kuih muih beraneka warna dalam 7 piring yang berlainan. Ini merupakan Easter egg yang mirip dengan corak 7 kuasa elemental Boboiboy. Nombor 10. Rokta-Roka terjun masuk ke dalam air untuk melarikan diri daripada Rokiah. Ini sangat pelik kerana sebagai makhluk batu api yang bercirikan kuasa api, air merupakan kelemahannya. Dan elemen air inilah yang digunakan oleh Boboiboy untuk mengalahkannya dahulu. Nampaknya, Rokta-Roka sanggup menyakitkan dirinya demi untuk mengelak daripada bekas kekasihnya. Nombor 11. Ini juga menimbulkan tanda tanya, bagaimana hubungan cinta antara dua makhluk ais dan api ini? Bagaimana efek sentuhan antara dua elemen yang bertentangan ini akan berlaku? Adakah lapisan steam pengewapan akan terhasil seperti dalam cerita Elementals keluaran Disney? Dan adakah mereka boleh menghasilkan anak berkuasa separuh ais dan api seperti Boboiboy Frostfire? Nombor 12. Ying boleh menggunakan larian lajunya untuk melompat antara cebisan kapal angkasa yang sedang jatuh, menggunakannya sebagai platform untuk bergerak. Ini adalah kelebihan Speedster yang dilihat sama selalu dilakukan oleh watak laju seperti The Flash daripada dunia DC dan juga Quicksilver daripada dunia X-Men atau Marvel. Nombor 13. Watak boneka robot yang menyerang Rokta-Roka dan Fang menggunakan topinya sebagai senjata yang boleh dibaling. Ini sama sahaja dengan rakan sepasukan Fang daripada Tapops iaitu Sai. Sudah lama kita tak nampak Sai dan Shilda. Apa cerita mereka sekarang ya? Sedang buat misi apa? Nombor 14. Panglima Yanari menepis serangan Boboiboy Blaze dengan mudah sahaja. Seolah-olah bobola-bobola api tersebut langsung tiada efek buat dirinya. Ini kerana Yanari merupakan pemimpin Puak Bara yang sudah selalu bermain api sejak kecil. Malah merupakan cucu penguasa asal elemen ini, iaitu Panglima Pairapi. Nombor 15. Kini kita dapat lihat logo Puak Bara dan logo Puak Salju dengan jelas. Kedua-duanya agak unik dan pada masa yang sama sangat iras dengan logo elemental air dan api milik Boboiboy. Manakala versi logo Retaka pula sangat jauh berbeza.